kita pergi kepada sesi soal jawab. So jadi kita buka kepada hadirin untuk memberi soalan sekiranya ada, tapi kena perkenalkan diri dan kena nyatakanlah mana penceramah yang nak ditanya. Okey. Dipersilakan. Sila kenalkan diri, daripada mana. Okey, saya Muhammad Najib Ahmad. Saya pemantau daripada ladang sawit lah. Wah, ladang sawit ni. Daerah mana tu tuan? Saya daripada Bangi HQ. Bangi HQ. Oh, ni MPOB ke? Ya, MPOB. Oh, pihak MPOB. Hebat ni soalan ni. MPOB tanya MPOB ke MPOB tanya pertanian ni? So, soalan dia open. Wah, okey. Okey. So, daripada Puan Sabariah tadi, agak menarik jugalah ceramah yang disampaikan oleh Puan Sabariah. Langkah-langkah pencegahan, pembendungan, pengawalan, penghapusan semua. So, setakat tahun 2025 ni macam mana dia punya langkah-langkah penguatkuasaan yang telah diambil langkah oleh mungkin daripada pihak Jabatan Pertanian ataupun dengan kerjasama immigration untuk memantau eksporter ataupun importer buah-buahan ataupun soil ke ataupun baja ke ataupun haiwan-haiwan daripada luar. Apalah langkah penguasaan yang telah dijalankan, yang aktif dijalankan. Okey, itu soalan pertama. Soalan kedua untuk penceramah daripada Negeri Sembilan, orang Seremban Saya dah tahu sebut. So, kenal lah tu. So dia punya terima kasihlah dia ucapkan sebab dah sampaikan satu sesi penerangan info yang berguna mengenai serangan kumbang di ladang kelapa. Macam saya daripada sawit, mungkin dah biasalah dengan sawit So di kawasan kelapa tu saya nak tahulah juga macam mana jalinan kerjasama antarabangsa yang telah dijalankan setakat ini untuk kawalan-kawalan kumbang Guam dan RPW antara Malaysia dengan PNG dengan negara tropika lain lah yang ada isu-isu ancaman perosak ni, IAS, khususnya kumbang-kumbang ni lah macam Guam, RPW dan spesies kumbang lain lah yang menjadi ancaman kepada tanaman pertanian. And then satu lagi, apakah kaedah-kaedah kawalan menggunakan precision agriculture approaches yang telah diambil, spesifiknya dengan menggunakan frekuensi untuk pengancaman awal serangan-serangan kumbang ni. Adakah studi atau kajian mengenai frekuensi aktiviti kumbang-kumbang ni dalam tanaman seperti dalam batang, dalam pelepah ke dalam tanah ke? So dengan frekuensi tu, adakah studi itu telah dijalankan supaya data-data tersebut boleh digunakan untuk dikumpulkan dalam pustakaan data, supaya data-data ni boleh ditrain untuk aplikasi AI, aplikasi AI untuk kelestarian pertanian di Malaysia lah. Saya itu 3 soalan sajalah. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Najib. Dr. Najib, patut soalan 3 sekali dia kena nak kawut semua hadiah ke doktor? Terus dapat hadiah on the spot. Dapat 3 soalan dapat 1 ke 3 soalan dapat 3? Alhamdulillah, 1 je. Okey, saya ringkaskan soalan daripada Dr. Najib tadi. Okey, yang pertama berkenaan dengan betulkan kalau betulkan sekiranya salah. Saya ringkaskan tadi soalan yang pertama
berkenaan dengan langkah, kenapa dia berdesing? Langkah penguatkuasaan yang dilaksanakan oleh langkah penguatkuasaan yang terkini lah bagi tahun 2025 ya, dilaksanakan oleh jabatan dari segi pemantauan importer, eksporter dan sebagainya. Maksudnya berkaitan dengan perdagangan lah. Okey, yang kedua, jalinan kerjasama antarabangsa yang kita laksanakan. Apa yang kita laksanakan, jalinan kerjasama antarabangsa. Dan yang ketiga adalah kaedah frekuensi untuk detect perosak. Betul? Okey. So oleh kerana macam itu doktor, kita nak menjemput Puan Haslina dahulu. Dia nak cerita tentang kaedah kawalan perosak frekuensi itu sahaja dulu, dan lain kita akan serahkan kepada Puan Sab. Ya? Okey, silakan. Okey, terima kasih Dr. Najib. Seram saya. Macam ni dia tahu saya kat Seremban. Okey, untuk kawalan frekuensi tu, untuk kawalan kumbang badak tu, setakat ni kita masih kita menggunakan yang teknologi IO3 itulah, sama lebih kurang macam yang MPOB gunakan tu. Begitu juga dia bahagian biosekutif pun kita tak ada sumber peruntukan khas untuk menebang tu. Selalunya kita minta ihsan daripada Jabatan Pertanian Negeri jugalah dengan kerjasama daerah-daerah menggunakan pra mesin sendiri. Okey. Dan macam peringkat jalinan kerjasama, macam saya di peringkat negeri sendiri, sebenarnya kita ada mesyuarat jawatankuasa peringkat negeri pengurusan perosak yang merangkumi perbincangan mengenai RPW. Tapi di peringkat ibu pejabat, kita ada sendiri mesyuarat jawatankuasa induk teknikal untuk RPW khasnya, dan dibincangkan juga di dalam mesyuarat pengurusan perosak nasional. Di peringkat antarabangsa, selalunya saya dekat negeri tak terlibat lah. Jadi saya serah terus kepada Puan Sab untuk menjelaskan lebih lanjut. Silakan. Kalau di pihak MPOB untuk pada hak politik Guam ni tadi, kita memang ada satu kata working group lah, tapi secara informal saja, bersama dengan penyelidik-penyelidik yang terlibat dalam pengesanan hak politik Guam di serantau ni lah secara global. Kita memang ada join group meeting tu untuk kita tahu status terkini kuman badak di secara global lah. Dan kalau untuk kita ada juga jalinkan hubungan kerjasama dengan research institute daripada lain, contohnya macam CSIRO daripada Australia, untuk kita tahu sama ada analisis molekul kita adakah yang ada lagi analisis terkini yang kita boleh gunakan lah untuk memudahkan pengesanan haplotik Guam ni. Dan untuk RPW, biasanya kita lebih kepada kerjasama dengan pembekal-pembekal yang telah membangunkan kawalan, produk-produk kawalan untuk RPW. Macam baru-baru ni ada satu company daripada Portugal yang dia dah jalankan kawalan biopesticides dia di di sebelah timur tengah, dan kemudian dia nak cuba di kawasan kelapa dan kelapa sawit di Malaysia lah. Saya tambah sedikit ya. Kalau masih ingat lagi, tadi saya ada kata satu jalinannya kawaselia IS di peringkat antarabangsa, di peringkat regional dan juga nasional. Kalau kita lihat di peringkat antarabangsa IPPC ya, dan juga perjanjian WTO dan juga SPS sanitary and phytosanitary, ia adalah satu agreement di mana semua negara perlu mematuhi SPS, sanitary and phytosanitary. So di bawah itu di peringkat regional kita ada APPC. So di bawah APPC ini ada pelbagai guideline, RSPM, ISPM. Ia adalah salah satu daripada guideline yang kita gunakan, semua negara menggunakannya sebagai international guideline dalam menguruskan sama ada IS ataupun perosak-perosak. So di situlah jaringan international dan juga kerjasama di antara antarabangsa, regional dan juga nasional. Jadi biasanya kita akan menggunakan guideline-guideline seperti RSPM, ISPM itu untuk kita merangka pelan tindakan di peringkat nasional. Okey, itu soalan yang tadi. So ada lagi satu soalan tadi yang berkaitan pengimportan bagaimana untuk kita kawal selia. So bagi pengimportan, yang pertama kalau
saudara-saudara ingat tadi, saya dah bagi tahu border, pre-border dan post-border. So pre-border adalah di first line defense, dekat yang di mana situlah kita mengadakan satu strategi pelan tindakan pengurusan IS, iaitu prevention. Ya, dekat prevention itu penilaian risiko perosak ataupun penilaian risk assessment on IS. Dekat situlah sangat penting kita perlu lakukan pest risk analysis dahulu sebelum kita meluluskan atau membenarkan sesuatu pengimportan tumbuhan, produk tumbuhan ataupun artikel terkawal dibenarkan masuk ke dalam negara. Sebab daripada pest risk analysis itulah kita akan come out dengan syarat-syarat pengimportan yang perlu dipatuhi oleh negara-negara pengeksport. Jadi sebab itulah yang kita perlu lakukan dulu. Sebab itu tadi saya ada tunjukkan gambar VOC, Verification of Compliance. Verification of Compliance itu kita juga bukan sekadar buat di dalam negara, kita juga buat di luar negara. Bermakna kalau sekiranya kita melihat selepas kita buat PRA tadi, kita menganalisis bahawa risikonya berat, risikonya tinggi, jadi dia ada juga dalam PRA ini, dia ada risk mitigation, risk management. So dekat situlah kita akan buat penilaian risiko pula di negara pengeksport, di mana kita akan buat verification of compliance untuk melihat mitigation, kita akan melihat dari segi pengurusannya bermula daripada ladang sehinggalah picking house sehinggalah pengeksportan. Itu yang kita akan lihat di manakah risiko-risiko ataupun critical point yang perlu kita ambil risk mitigation. So di situlah antara prevention yang kita akan buat. Dan begitu juga dekat dalam negara, kita juga ada VOC. Kita akan, sebab bila dah masuk ke dalam negara, kita ada post entry quarantine. Post entry quarantine ni kita perlu verify dulu di mana premis tuan-tuan dan perempuan sekiranya pengeksport nak buat kami nak di kuarantin kan. Selain daripada kuarantin di bawah Jabatan Pertanian ataupun Jawapan Makis, kita juga membenarkan post entry quarantine di premis pengimport ataupun pengeksport. Namun begitu kita perlu melakukan verifikasi of compliance dahulu. Jadi itu baru dekat first line defense. Belum lagi kita masuk dekat border. So bila dekat border dah benarkan masuk, kita pula buat inspection, iaitu pemeriksaan documents. Okay, patuh tak daripada syarat-syarat first kita akan tengok pest of concerns dia patuhi tak, lalu kita lakukan ke tidak rawatan-rawatan yang kita telah stated dalam syarat pengimportan tu. Ada tak CJ Phyto. Jadi itu semua yang kita akan lihat. Jadi itu dan juga pemeriksaan consignment. Ya, kalau dah clear dokumentsnya, clear tak consignmentnya? Ada tak dia bawa bersama-sama IS ataupun perosak? Jadi kita check pula, lihat. Kalau ada tadi, ingat tak gambar yang saya tunjukkan tadi? Kalau ada, kita akan buat aktiviti penghapusan. Sebab itulah yang sangat penting, sebelum dia merebak, kita kena musnahkan anti-zero. Sebab kalau kita tak musnahkan, macam kita hidup bersama COVID. COVID, bila kita tidak dapat musnahkan sehingga zero, kita akan hidup bersama-samanya dan kita perlu lakukan sentiasa berulang. Penghapusan, pembendungan, pengawalan yang melibatkan kos. Seperti ini, RPW. Kita tak boleh kawal sehingga zero. Dia akan ada. So, sebab itulah kita kena buat pemantauan berterusan dan sebagainya. Yang paling penting tadi adalah bila kita dah, pencegahan tadi sangat penting. Tapi bila dia dah masuk, kita kena musnahkan. Kalau kita tak musnahkan, maka itulah yang terjadi sehingga hari ini. Jadi sebab itulah kumbang badak Guam, kita tahu dia positif di Sabah. Ya, di Sabah. Jadi kita perlu kawal. Bila kita dah dengar jiran kita dah ada. So di Semenanjung Malaysia ni kita perlulah memperkuatkan biosecurity kita. Sebab inilah salah satu seminar IS ini adalah salah satu daripada kesedaran awam kepada kita yang kita sama-sama menggalas tanggungjawab ini untuk kita bersama-sama mencegah kemasukan daripada Sabah
ke Semenanjung pula, sebab untuk menghapus, untuk memedung, untuk mengawal adalah sukar dan melibatkan kos yang tinggi. Daripada Puan Sab, kalau Puan Sab cerita panjang macam ini, kuranglah orang yang nak dapat hadiah ni. Itu kita nak buka lagi sebab kita lebih kurang ada 15 minit sahaja untuk tuan-tuan. 15 minit untuk sesi soal jawab ni. Saya nak mohon daripada para petani lah, seorang wakil boleh? Ke ni? Ya, silakan adik. Adik ke anak, lupa pula. Dah tua. Alamak. Rasa macam muda lagi saya ni. Dipersilakan. Sila kenalkan nama dan daripada mana? Nama saya Muhammad Nafis bin Abdullah daripada Kebun Kelapa. Jadi saya nak bertanya sebagai wakil petani lah kan, petani kecil je. Saya nak tanya, sebab kita punya kawalan, selalunya petani-petani ni dah akan ambil langkah mudah untuk menggunakan kawalan kimia. Okey, menggunakan racun, serangga sebagainya. Dan untuk kawalan biologi pula ataupun kawalan mekanikal, kita akan menggunakan kaedah, saya nak spesifik kepada kawalan biologi ya. Kita akan menggunakan satu spesies daripada yang telah digunakan oleh negara lain. Sebab kita tahu yang invasive spesies ni berasal daripada negara tersebut. Jadi kita akan gunakan predator ataupun organism yang dapat mengawal invasive spesies tersebut. Jadi untuk negara kita, boleh ada ke kajian untuk kita gunakan spesies yang memang ada dalam negara kita untuk kita kawal spesies invasif tersebut? Faham? Faham. Okay. Bagus soalan awak, sangat ilmiah. Ni banyak ada teknikal, belajar kat UPM ke dulu? Tak. Saya bukan belajar UKM, saya belajar Unimas. Ya, Alhamdulillah. Jadi, itu soalan pertama saya. Okay. Soalan kedua saya pula, kita agensi kerajaan selalunya dia akan berfokus kepada syarikat-syarikat yang ataupun ladang-ladang yang besar. Bagaimana pula dengan petani-petani yang kecil tetapi yang menggunakan kaedah moden? Jadi petani-petani kecil ni dia lebih orang kata advance dalam mencari langkah-langkah untuk mengawal sesuatu masalah ni lah dalam dia orang punya ladang ataupun kebun itu sendiri. Sebab zaman ni kan zaman teknologi, zaman maklumat semua kat ujung jari. Jadi sebab invasive species ni yang kita tahu ni memang dah teruk dekat luar negara. Tapi macam mana kalau masa kat luar negara tu kan, dia orang pun tak tahu lagi. Tapi petani kita kan, dia dah terdedah. Maksudnya dia dah try dulu dekat sini. Dia tak tahu dekat negara dia, kat negara yang asal tu, dia punya tahap risiko. Tapi petani kita dah cuba dulu ambil cara tu. Maksudnya cuba tu kaedah kawalan lah. Ya, kita cuba petani-petani dia ambil cara tu, lepas tu dia kawal. Tapi maksudnya menggunakan kaedah kawalan daripada luar negara tu. Langkah-langkah yang telah digunakan oleh petani-petani ini. Sebab kalau petani-petani kalau dia dah kaji sendiri, dia orang simpan sendiri kan kadang. Dia orang tak akan nak kongsi punya. Jadi macam mana tu? Okey, bagus. Ada lagi soalan? Dah, itu je. Okey, Cik Nafis daripada mana? Daerah mana? Saya daripada daerah Keluang. Daerah Keluang, orang dekat. Okey, terima kasih Cik Nafis. Alhamdulillah. Pelajar mana tadi? Unimas? Ya, bagus. Soalan berilmu. Ni petani kita yang berilmu ni. Tepukan Cik Nafis, bagi semangat. Okey, soalan Cik Nafis yang pertama tadi berkenaan dengan kaedah kawalan. Betul, banyak petani menggunakan kaedah racun perosak. Tapi kita ada satu kaedah biologi ataupun kaedah IPM menggunakan salah satunya satu spesies predator atau organisme yang boleh mengawal. Nanti kita akan bagilah serah pada kita punya penceramah. Dan yang kedua, soalan kedua berkenaan dengan agensi kerajaan banyak tackle ladang-ladang besar. Tu salah tu sebenarnya. Saya jawab dulu. Teruja saya nak jawab. Kita bersemangat ni MPOB dengan Jabatan Pertanian ni Kita bukan tackle ladang-ladang besar sahaja ya.
Kami tackle semua sekali. Ladang besar, ladang kecil. Sebab itu kita ada pegawai-pegawai yang bertugas di peringkat kawasan, di peringkat daerah. Yang mana dia akan tackle ke semua. Yang tanam belakang rumah pun kita sampai. Apatah lagi ladang kecil-kecil. Adik, adik anak. Okey, tapi just berkongsi sedikit. Lain kali kalau ada ilmu-ilmu tersebut, berkenalan dan mendekatilah Jabatan Pertanian. Kami welcome tuan-tuan untuk datang ke pejabat kami. Daripada daerah, setiap daerah ada pejabat pertanian daerah dan negeri pun kita ada negeri dan kami adalah bahagian teknikal, pengkhususan bahagian penyakit, perosak dan penyakit dan juga import dan ekspor. Berkenalan dengan Jabatan Pertanian dengan lebih dekat lagi insya-Allah. Okey, saya menyerahkan saya pula macam pegawai. Mana satu nak jawab ni? Okey, terima kasih kepada adik Nazif Penazif. Okey, untuk kawalan adik Nafis untuk kawalan biologi tu kita ada beberapa kaedah lah sebenarnya. Antaranya tadi kawalan kulat menggunakan metarism tu Okey, yang kedua dia agak leceh. Kita tahu petani kita ni nak senang. Sebab itulah dia menggunakan yang macam saya cakap tadi, IPM ni kawalan kimia tu adalah kawalan yang terakhir sekali. Tapi sebab kita tahu kita punya pengusaha ni semua memang masa dia memang agak inilah kan. Jadi dia nak mudah dia spray je. Tapi kita sebenarnya kalau nak kawal kawalan biologi ni macam saya cakap tadi kita kena kutip kan. Tu cara biologi lah, kita kutip buat umpan ke kan ataupun sebagainya. Tapi satu lagi kita boleh guna kawalan perangkat organik. Dekat belakang tu kita ada sampel lah, replika je tapi dia ada. Kawalan perangkat organik ni kita jadikan dia umpan untuk lawa tu bertelur di situ dan kemudian kita kena guna Ori-X lah tadi macam MPOB gunakan tu. Dia akan mematikan lawa tu. So dia takkan jadi dewasa. So tu salah satu kawalan biologi juga. Yang macam tadi cakap pasal teknologi canggih dah guna daripada TikTok, tengok YouTube kan, guna kat kebun. Sebenarnya janganlah simpan. Sebab saya faham saya lah untuk petani ni bila saya rasa Johor pun sangat aktif dengan pertandingan inovasi. Bukan peringkat pegawai je, di peringkat petani. Jadi share lah ilmu yang ada tu kepada paling hampir dengan petani ni adalah ejen pengembangan kawasan. Share lah ilmu yang ada tu agar orang lain dapat manfaatnya bersama. Dan jika boleh diketengahkan, mungkin boleh masuk ke pertandingan inovasi, peringkat petani, pertandingan peringkat daerah dulu, pergi ke negeri, negeri pergi ke bangsaan. Jadi secara tak langsung dapat juga penganugerahan. Di samping dapat mengawal perosak IAS ni sendiri. Puan Sab ada nak tambah? Okay, untuk yang tadi dah kira hebat ya petani kita sekarang ni buat penyelidikan sendiri. Itu satu usaha yang sangat bagus. Tetapi kalau kita lihat dekat sini, untuk penyelidikan dia mestilah berasaskan kepada bukti-bukti ataupun keberkesanan. Bukti-bukti keberkesanan ataupun yang saintifik, penyelidikan secara saintifik. Sebab segala risiko akan ditanggung oleh kita sendiri. Jadi sebab itu saya nampak dekat sini salah satu kita ada agensi-agensi penyelidikan seperti MARDI, MPOB dan juga di institut penyelidikan di universiti kita ada. Jadi saya harap idea tu bagus tapi berkongsi dengan agensi-agensi yang terlibat ini untuk menjalankan kajian tersebut. Itu adalah lebih baik sebab banyak sebab bila kita lihat untuk buat kajian ni kita bukan setakat nak lihat keberkesanan sahaja tapi dia banyak risiko-risiko, penilaian risiko yang kita perlu lihat. Kita kena ambil kira penilaian kepada organisma lain, kepada environment, kepada sosial, itu kita kena lihat. Sebab kita tak nak nanti kita dapat kontrol sesuatu tetapi kawalan biologi itu jadi lain pula. Jadi sebab itu untuk sesuatu penyelidikan kita syorkan kat sini bekerjasama dengan jabatan ataupun agensi kerajaan yang terlibat supaya kita dapat hasil yang lebih berkesan dan dia boleh diiktirafkan
secara legal lah. Maksudnya di situ Jabatan Pertanian boleh kita jadikan satu perkongsian kawalan itu kalau sekiranya dia berkesan dan kita jalankan penilaian semuanya bagus. Jadi kita boleh syorkan dia adalah salah satu kawalan yang baik dan terbaik ya. Kira terbaiklah sebab kita dah bekerjasama. Itu yang saya nampak lah dari segi perkongsian untuk menjalankan sesuatu kajian ya, berkenaan terutamanya dalam pengurusan perusahaan ataupun pengurusan IS. Saya harap dapat memuaskan hati adik. Adik lagi. Nafis. Anakku. Okey, saya buka lagi satu soalan. So ada masa lagi ni. Ada lagi masa. Alhamdulillah. Silakan. Sila kenalkan diri tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Azam daripada Mersing. Sebenarnya saya tak nak keluar tapi isteri saya kata awak selalu bertanya. Okey, saya ambil hadiah cakap dia. Okey. Berkaitan dengan pembelian secara online. Okey, dari segi Puan Sabariah kata tadi, pencegahan, pembendungan dan pengawalan ni. Saya sendiri pun beli secara online. Bila kita beli tu, sampai katakan saya beli benih kelapa. Dan saya tanam kelapa lah. Benih kelapa yang sampai itu, tidak ada maklumat bagi saya untuk bagaimana nak kuarantin, nak jaga, nak kawal dulu sebelum saya tanam. Sampai dengan katakan band ninja datang, hantar. Esok saya terus tanam. Sedangkan kemungkinan dalam benih itu ada telur, ada baby, kumbang tanduk tadi dan sebagainya. Jadi hebahan kepada pembeli secara online ini sepatutnya diberi oleh pihak jabatan, kementerian dan sebagainya. Walaupun simple, dalam iklan dan sebagainya, supaya mereka tahu. Okay? Dapat benih yang dibeli, kontrol dulu, jaga bagaimana nak kawal dan sebagainya. Okey, jadi itu pertanyaan saya, cadangan saya. Okay, sekian, terima kasih. Minta maaf cik. Stay, jangan gerak. Cik Nur Azam Ya, saya. Nur Azam daripada Mersing. Ya. Dah pernah buat ke pembelian online tu? Selalu buat juga. Selalu buat. Hebat ni. Biasa daripada negara mana? Banyak link ni, biosecurity. Kalau yang dalaman mungkin peringkat mungkin daripada luar Sarawak pun ada. Oh, daripada Sarawak pun ada, ya. Betul. Dan daripada luar negara ada tak? Luar negara. Luar negara benih belum lagi lah. Tapi kemungkinan boleh juga daripada negara China dan sebagainya. Betul. Okay, terima kasih Puan Nur Azam. Okey, sedikit saya ulas sedikit sebelum saya serah pada Puan Sab, orang yang terbaik untuk menjawab soalan ni. Sebab Puan Sab ni selain daripada dia jaga diagnostik dan kepakaran, dia pernah jaga duduk kat unit import. So jadi dia memang the best person untuk jawab soalan ni lah. Tapi apa pun bagus soalan daripada Tuan Nur Azam tadi, sebab memang sebenarnya kemasukan melalui secara dalam talian ataupun post adalah salah satu kaedah penyebaran IAS ni. Jadi sama ada benih ke, biji benih ke, tuan-tuan beli buah ke, beli pokok ke, dia itu ada satu kaedah sebaran dan Sabah dan Sarawak walaupun dia dalam Malaysia, tapi bila bawa masuk daripada Sabah Sarawak, yes, memang dia dikira daripada luar negara. Sebab dia berbeza tanah daripada kita. Okey, jadi saya pula penceramah ni, saya nak serah pada pencerahan yang sebenar. Jemput Puan Sab. Saya setuju, memang soalan yang sangat baik ya. Sebab soalan itulah menjadi sensasi dan juga menjadi isu kepada kami Jabatan Pertanian. Sebab bukan Jabatan Pertanian sahaja, jabatan-jabatan yang terlibat dalam penguatkuasaan. Sebab agak sukar sebenarnya bila pos ni door to door. Itulah yang kami bimbang ya. Bukan setakat daripada Sabah Sarawak tetapi juga daripada China. Terus Shopee terus ke rumah kita. Itu yang sangat kita bimbangkan. Jadi kalau kita lihat di sini memang benar ya. Kalau terus melalui pos dan sebagainya, itulah kerjasama Jabatan Pertanian dengan courier service sangat penting ya. Sama ada pos Malaysia ataupun courier-courier swasta yang lain sangat penting dalam menangani isu ini ya. Di samping juga AKPS ya, markis dan sebagainya di pintu masuk. Sebab itu bila kita lihat ya, daripada macam Puan Siti kata tadi benar, daripada company region itu Sabah Sarawak juga bila masuk ke dalam negara, ke dalam semenanjung Malaysia juga tertaluk kepada syarat-syarat pengimportan
perlu ada permit, perlu ada CJ Phyto, begitu juga lah sebab movement antara satu region dengan region yang kita bimbang akan bawa bersama-sama perosak ataupun bawa bersama-sama IS. Jadi dengan itu sebenarnya yang saya nampak dekat sini adalah satu, saya rasa masih belum cukup lagi kesedaran awam ya dari segi hebahan maklumat ya kepada orang ramai berkenaan dengan online pembelian ataupun perdagangan e-commerce ini ya secara online ini sebab ramai yang belum tahu bagaimana risiko dia dan dengan siapa dia nak berhubung ya. Kalau saya nampak tadi cik tadi dah kata jumpa telur, jumpa baby ya. Lava ya, lava serangga. Jadi agak merisaukanlah sebab bila jumpa tersebut, saya tahu dari segi kepakaran kita untuk nak kenal pasti adakah itu perosak berbahaya, adakah itu IS. Jadi di situ perlu ada ya saluran mana yang perlu dirujuk. Ya, di mana di situ ada kerjasama dengan jabatan khususnya Jabatan Pertanian kalau kelapa sawit dengan IMPOB ya untuk pengenalpastian apa baby tadi tu, apa lava tadi, telur yang dijumpai supaya kita tidak mahu ya bila kita tanam benih tadi, contohnya benih kelapa tadi tiba-tiba dijangkiti IS dan tentulah akan merosakkan tanaman kita. Bukan tanaman yang kita tanam itu saja, tanaman yang sedia ada. Sebab IS ini dia invasif. Invasif maksudnya dia dominan. Dia akan ganggu gugat spesies ekosistem biologi yang biodiversity yang ada di persekitarannya. Jadi sangat-sangat bahaya. Jadi sebab itulah saya nampak dekat sini perlu ada satu jaringan kerjasama di antara jabatan-jabatan kerajaan di dalam negara dan juga kerjasama ya untuk menjalankan lebih aktif lagi program-program kesedaran seperti salah satu yang kita telah lakukan hari inilah. Dan saya nampak program ini mungkin kita akan ada berseries ya Puan Siti. Kalau nampak macam ni ada sambutan sebab saya rasa macam belum cukup lagi ia berakhir di sini. Dia akan diteruskanlah di semua negeri-negeri, di semua jabatan. Terima kasih Puan Saw. Okay, harap dapat menepati ataupun memenuhi jawapan yang di soalan yang daripada Cik Nur Azam tadi. Last, bagus, semangat. Tuan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasman bin Ahmad Heroni daripada kalau ikut pada Pusat Pertanian daripada Kota Tinggi lah. Jadi saya ada 3 perkara yang saya nak ketengahkan. Saya ada tanam pokok durian lebih kurang dalam 80 pokok. Dah berbuah. Tapi bila gugur, semuanya busuk tak boleh makan. Jadi kita pun dah rujuk kepada Pejabat Pertanian tapi masih lagi dalam siasatan lah. Tapi masalahnya sekarang sepokok demi sepokok dah mula mati. Pada awalnya dia subur. Kan? Jadi bila saya nampak ada IAS ni, adakah benda ni perkara yang datang daripada macam abang tadi tanya daripada punca daripada benih-benih yang lain yang bawa kulat sebab saya beli benih durian tu tak sama satu tempat. Itu yang jadi perkara ini sedang berlaku lah pada saya. Sekarang saya tanam pokok durian tu lebih kurang dah 12 tahun dah. Tapi bila pokok tu segar, buah dia memang dalam satu biji tu lebih kurang dalam 1,5 kilo lah. Tapi bila gugur semua busuk tak boleh makan. Jadi saya minta kerjasama daripada Jabatan Pertanian untuk membantu saya. Dan keduanya saya ada juga tanam pokok kelapa pandan. Saya tanam tak banyak, 2 ekar aja. Tapi serangan daripada kumbang tu terlalu kuat dan ada pula benih yang saya beli asalnya daripada kelapa mawar daripada Pejabat Pertanian Pek Botak. Tapi bila kita tanam dia keluar kuning kelapa gading. Saya suka mencuba kan. Tapi apa yang terjadi sekarang adalah tinggal dalam 20 pokok tu, dalam 20 pokok yang tinggal, yang lain semua dah tanam kelapa sawit. Dan dari pengalaman satu lagi, saya ada juga tanam pokok kelapa sawit.
pada 10 tahun yang lepas, saya diserang oleh kulat. Dia punya daun tu kering. Kan? Ada 10 tahun lepas ke 8 tahun yang lepas lah. Dia punya daun tu mula kering. Jadi apa yang saya buat, dia tak ada apa yang saya nak atasi perkara itu. Saya tabur dengan kapur pertanian lah. Itu yang alhamdulillah lah. Sampai sekarang tak ada kena lagi. Pada awalnya saya pun takut jugalah apabila penyakit daun kering itu datang kat kelapa sawit saya. Tapi saya alhamdulillah saya tabur dengan kapur pertanian. Alhamdulillah benda tu dah selesai lah. Jadi yang sekarang yang jadi masalah saya dah pokok durian tadi. Adakah dia daripada jenis tanah ke, kulat tanah ke, kan? Itu saja. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Cik Yusman daripada Kota Tinggi. Dan saya ucapkan terima kasihlah daripada bantuan daripada Pejabat Pertanian, membantu saya daripada segi baja, racun dan lain-lain. Dan ada ucapan penghargaan sekali. Alhamdulillah. Saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih dan saya juga ada dapat MyGap. Hebat. MyGap daripada Pejabat Pertanian dan MyGap daripada Kelulut. Saya ada buat juga Kelulut pun dapat MyGap jugalah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Mana dia Pegawai Pertanian Daerah Kota Tinggi tak datang pula dia hari ni. Okey. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Cik Yusman. Okey, jadi saya ringkaskan sebab masa kita dah tak ada masa kita dah tak cukup. Jadi saya mohon para penceramah tolong jawab dengan short and sharp. Okey. Jawab teruslah, dah boleh tahu. Okey, Puan Sab silakan untuk soalan 1 dan 2. Okay. Soalan 3 nanti kita serah pada Puan Nur Ain. Okey, untuk tadi pengesanan penyakit ataupun perosak, ia adalah salah satu aktiviti diagnostik. Jadi kita kena buat diagnostik berdasarkan simptom dan tanda serangan tersebut. Jadi kalau dia apa-apa pun kita perlu melawat ladang tersebut. So dari segi keterangan tadi kita suspek ada dua lah. Kalau penyakit tu reput buah Phytophthora, dia boleh jadi begitu juga, ataupun serangan mudaria, pengorek buah durian juga boleh juga jadi macam tu. Tetapi kita kena tengok ya perbezaan antara simptom dan tanda baru kita boleh buat pengesahan. Sebab dalam diagnostik ni kita perlu tahu faktor biotik dan juga abiotik. Itu kita kena lawat ladang. Jadi saya rasa nanti kita BBT boleh turun ya Johor. Kita turun lihat apakah punca, sebab kita kena kenal pasti baru kita boleh memberi pengesyuran yang berkesan dan tepat. Okay, masa ada buah lah. Setuju. KL pun boleh turun. Laju. Okey, silakan Nur Ain. Okey, mengenai yang daun kering tadi tu, sebenarnya saya bukanlah bidang kepakaran saya. Orangnya pun dah balik tadi. Cuma kalau perlukan maklumat lanjut, konsultasi lanjut, boleh hubungi pegawai tunas yang berdekatan untuk sawit ni tadi, supaya kita boleh sambungkan kepada pegawai yang memang bertanggungjawab lah untuk kawal penyakit. Saya ingat saya kena tutup kat sini lagi excited pula masing-masing, tapi saya teruja sangat dengan pelibatan dan sambutan daripada semua hadirin peserta pada hari ini. Jadi saya mengucapkan sangat terima kasih dan penghargaan saya kepada komitmen dan tumpuan yang diberikan sepanjang program seminar ini berjalan. Okey, untuk ini saya mengharapkanlah pada hari ini kita dapat mendapat sedikit manfaat dan jangan sedikit, kalau boleh banyaklah ilmu, dan mudah-mudahan kita dapat menggunakan ilmu tersebut untuk manfaat industri pembangunan industri kelapa dan kelapa sawit pada masa akan datang. Jadi saya sebagai moderator pada hari ini ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kehilafan daripada pihak saya dan mungkin mewakili para penceramah yang hadir yang ada pada hari ini, sekiranya terdapat sebarang kekurangan. Saya nak pantun sikit ni saya minta tolong anak buah saya sebenarnya hantar pantun, saya tak erti. Okey, pagi hari memetik kelapa, daunnya lebat di hujung titi, spesies asing jangan disangka boleh musnah ekosistem bumi. Layar berlabuh di Tanjung Jati, tepuk untuk Nazihah lah sebab dia tolong hantar kat saya. Layar berlabuh di Tanjung Jati menunggu angin dari seberang. Spesies asing jika tak dikawal rapi, biodiversity akan hilang dan kurang.
Okey, yang untuk kelapa sawit sikit. Kelapa sawit. Sawit pula. Okey, buah sawit merah menyala dikutip petani waktu pagi. Spesies asing jangan dibela, biar sawit terus berdiri. Berdiri. Okey, last untuk sawit. Sawit ditanam biar terpelihara, musuh tanaman perlu dikenal. Jagalah alam demi negara, spesies asing mesti dikawal. Bagus betul pantun anak buah saya bagi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sesungguhnya yang baik, yang sempurna itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang daripada diri saya sendiri. Saya serahkan kepada pengurusi majlis yang cantik manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.